Sak di situ Ibn Abbas kata adalah syiddatul haul. Maksudnya ketakutan yang amat dahsyat pada hari kiamat. Wujuh yawmaidzin nadirah ila rabbiha nazirah. Nazirah kalau ikutkan literally. Lihat. Tapi dia ada satu riwayat Ibn Abbas. Nazirah yantazirus thawab. Menunggu pahala daripada Allah SWT. Menunggu ganjaran daripada Allah. Ibn Abbas. Ar-Rahmanu ala arsyis istawa. Hasan al-Basri. Murid para salaf. Anak saudara Ummul Mukminin. Istawa amruhu tabaraka wa ta'ala. Urusan Allah SWT sempurna. Diriwayatkan oleh Imam Al-Mawardi dalam Nukat Malam. Salaf. Nah. So dapatlah kita tahu berdasarkan dapatan yang istiqra' yang menghampiri tang ini bahawasanya salaf itba'at. Adakah ada tahu? Inilah mazhab Asy'ariyah pun. Saya Asy'ariyah jadi Jahmiyah model pula tiba-tiba. Nonsense. Nonsense betul Ustaz. Jahil.